Macam mana nak beli 3 barang berlainan daripada kedai yang sama? Cara dia, korang kena copy link sekali sahaja produk tu dan add to cart setiap satu barang. Okey, contoh dia macam ni. Awak nak beli kipas ni. Pertama kipas biru, kedua kipas pink dan ketiga kipas putih. Jadi pertama sekali, copy link dulu produk ni. Okey, copy link sekali je. Masuk ke Mova. Okey, tekan allow paste untuk semak cashback. Okey, tekan beli di Shopee kat bawah ni. Okey, bila masuk ke Shopee balik, tekan add to cart. Okey, add to cart kipas pertama, kipas biru. Okey, add to cart. Lepas tu add to cart kipas kedua, kipas pink ni. Okey, lepas tu add to cart kipas putih ni. Okey, dah siap. Pergi dekat troli korang. Lepas tu bayar je sekaligus nanti. Nanti cashback tu dia akan dapat setiap satu produk ni. Okey.